Gigih ya nak makan dekat kedai walaupun mahal. Hari ni kita just buat kat rumah je, homemade je, tapi yang penting memang sedap. Lagi satu, senang dan simple macam biasalah kan. Yang penting semua orang pun boleh buat. Jom kita tukar selera, kita buat mushroom soup hari ni. Resepi hari ni kita agak-agak masukkan butter, bawang putih, bawang holland, lepas tu kita tumis sampai dia naik bau lah. Pastikan kalau tak nanti dia maung Okey, lepas tu masukkan shiitake mushroom ni. Lepas tu dah cantik, masukkanlah kita punya tepung gandum secukupnya. Lepas tu kau nampak macam ikat ni kan, letaklah air sikit Lepas tu kita tutup api, terus tuang dekat blender ni. Lepas tu kita terus blend lah lumat-lumat. Nampak warna dia cantik. Masukkan semula ke dalam kita punya kuali. Masuklah susu full cream secukupnya, cube pati ayam, black pepper sikit, garam perasa. Lepas tu masukkanlah parsley kalau ada. Dan yang paling penting, cendawan shiitake ni, kalau nak lagi sedap, please letak cendawan butang. Rasa dia akan lebih pop up. Itu Dan kalau awak nak lagi sedap, sila letakkan cooking cream. Itu saja yang dapat Nina kongsikan hari ni. Senang je. InsyaAllah semua orang pun boleh buat. Korang makan apa hari ni? Komenlah kat bawah. Bye-bye.